Halo, selamat petang. Saya Auta Singh. Nombor handphone saya 0126622166. Saya terima banyak panggilan daripada rakyat Malaysia yang mengatakan diorang punya kenderaan yang dirampas oleh JPJ semasa roadblock ke apa-apa, lori ke, bas ke, motosikal ke, kereta yang dirampas atas kesalahan-kesalahan tertentu, sebab-sebab tertentu, dibawa simpan dalam stor JPJ. Berbulan pihak JPJ tak bawa kes itu naik mahkamah, tak bawa pemilik itu kenderaan dan cas dia dekat mahkamah. So pemilik itu turun naik JPJ tanya bila mau saya boleh ambil balik saya punya kenderaan. JPJ punya pegawai cakap belum lagi. Apa JPJ punya SOP? Berapa hari? 7 hari ke 14 hari ke? Mau cas itu pemilik kenderaan. Saya mau tahu kenapa JPJ buat pada rakyat Malaysia macam tu. Dia sudah salah, dia mengaku salah lah, dia pergi mahkamah. You bawa itu kes naik mahkamah, cas sama dia lah. Simpan sampai berbulan orang punya kereta, lori ke, motosikal dekat sana buat apa? Simpan orang punya bas sana buat apa? Salah, dia salah kan? Kalau dia salah, bawa dia naik mahkamah. Apa hak JPJ simpan orang punya kereta berbulan? Apa you orang mau siasat? You sudah tahu apa dia punya salah, apa kesalahan dia masa you rampas. It's very clear. Bawalah besok kan, minggu depan bawa naik mahkamah. Cakap sama pemilik, okay, you datang. Ini lu punya saman, sila datang ke mahkamah. Untuk bayar denda ke apa ke. Biar mahkamah tentukan lah. Sudah bayar itu denda, pergi angkat lu punya kenderaan balik lah. Ini bila mahkamah ada kes yang lain lah. Senario yang lain. Di mana orang sudah bayar denda, JPJ tak mau bagi itu kenderaan. Dia cari sebab-sebab lain lah. Dia kata storage charger lah, inilah, itulah. Ada lagi kita mau siasat inilah. Mau cek dengan Puspakom lah. Benda ni tak relevan lah. Ini macam bully tau. Ini bully rakyat tau. You orang kasih susah rakyat. Tak boleh. Ini negara ada undang-undang. JPJ tak boleh buat ini macam sama rakyat Malaysia. Apa hak awak tahan orang punya kenderaan berbulan and tak bawa naik mahkamah? Saya mintalah semua pemilik kenderaan yang diorang punya kenderaan sudah rampas berbulan dekat JPJ pergi balai polis, buat polis report. Lepas tu cari lawyer. Hantar lawyer notis kepada JPJ. Bagi dia orang 14 hari. Suruh dia jawab. Kalau tak puas hati dengan jawapan, saman sama JPJ dekat mahkamah. Beritahu dengan mahkamah. Dia rampas saya punya lori Dia orang tak mau bawa saya punya kes naik mahkamah. Macam mana saya mau bayar saman? Saya mengaku salah. Dia orang tak mau bagi saya punya kenderaan balik. Sudah 6 bulan, sudah 1 tahun dia simpan saya punya kenderaan. Dia orang main itu macamnya game tau. Tak ada orang tau, wakil rakyat tau. Ni pakatan punya government langsung tak mau tolong rakyat tau. Ini bodoh punya menteri Anthony Loke also. Benda ni sudah highlight pada dia tau. Dia kata, oh ini pemilik lori ke, itu bas dia orang ada pesalah berulang. Ulang you saman lah. Lu denda lah, kasih masuk jail lah. Tapi apa hak awak mau simpan itu kenderaan dekat sana? Itu bukan curi punya kenderaan. Kalau itu kenderaan curi then you boleh hantar ke Jabatan Kimia lah, mau siasat lah ini Understand? Ini dikutip dekat jalan, you sudah tahu dia punya kesalahan, and you rampas. Tadi saya tengok satu video, JPJ punya orang tau. Dia orang rampas orang ambil lori, siapa memandu itu lori pun kita tak tahu. Nanti tengah jalan kalau berlaku kemalangan, siapa mau tanggung? Macam tu punya kes pun ada. So, saya mintalah semua rakyat Malaysia, siapa dia punya kenderaan sudah banyak bulan dekat sana, jangan takut. Jangan takut. You pergi buat laporan polis. Kalau polis tak ambil tindakan, you saman sama polis, saman sama JPJ. Tak apa, dua-dua bawa dia naik mahkamah. Ini negara ada undang-undang. Itu yang arif dekat mahkamah, dia seorang yang arif dan adil. So, jangan takut. Saman sama dia orang naik mahkamah. Kasih ajar sama dia orang. Yang dia orang tak boleh buat benda suka-suka. Sekian, terima kasih.